Kita ni bila kita susah, orang lain kita tak pandang kita. Kita minta tolongan orang pun macam kita nak pinjam segi kewangan lah pada orang. Kita susah, kita nak pinjam kewangan untuk modal, orang tak percaya. Saya dulu bukan bidang pertanian tau. Saya dulu ada niaga. Jadi niaga dah tak boleh nak pergi. Jadi saya balik kampung, jadi saya try nak buat bidang pertanian. Mula-mula saya tanam jagung. Lepas tu dah tanam jagung, masa tu ramai sangat orang tanam kan. Jadi kita dah tanam cili. Bermakna cili ni yang boleh ada sikit lah harga. Harga tu maintain dia, tak ada jatuh sangat. Lepas tu sementara cili nak mengeluarkan hasil, yang selebihnya saya tanam ubi lah. Itu ubi tu untuk cover duit sewa yang setahun-setahun. Cili dia time daripada semai sampai dia metik, umur lebih kurang 2 bulan dia. Dia semai 1 bulan, lebih kurang 1 bulan dah metik hasil. Kalau first time, taruhlah kalau kita tanam 20 batas lah, taruh 20 batas. Kalau betul-betul jadi, kita boleh ambil kadang-kadang sekali metik sampai 200 kilo tu. Kita untungan setiap bulan tu kira-kira pun tak ada berapa banyak. Kita boleh cover orang pekerja. Sama kita tolong dengan orang yang kerja dengan saya tu pun dia asnaf juga. Bila dia tak ada kerja, kita ambil dia lah. Kita ambil dia sambil belajar. Belajar apa yang besok akan datang dia nak buat kan senang kan. Kita ajar dia. Kita ni buat kebun, kalau betul-betul hati kita betul-betul niat nak buat kebun, mesti jadi punya. Apa yang kita nak buat, walaupun kita pernah kecundang lah tak nak buat kebun kan. Tapi kalau orang lain mungkin dia dah putus asa, dia takkan buat lagi kebun. Acik takkan putus asa punya. Kita ni bila kita susah, orang lain kita tak pandang kita. Tu kita minta tolongan orang pun macam kita nak pinjam segi kewangan lah pada orang. Kita susah, kita nak pinjam kewangan untuk modal, orang tak percaya. Itu keputusan hati. Kalau masuk senang, saya minta bantuan pada ni lah, lembaga Zakat Selangor. Daripada situlah acik ni mohon bantuan. Lepas tu acik rasa acik ada kemahiran bawa traktor kan. Jadi acik mohon traktor. Jadi kalau mohon jentera, acik boleh kerja sambil buat kebun. Dapat duit, top up sana, beli baja, beli racun. Alhamdulillah lah, sekarang yang ketaranya acik boleh bekerja. Lepas tu daripada barang